Kita dah ada official update untuk event running KL SCM 2025 Kuala Lumpur Standard Chartered Marathon. So untuk tahun ini, cabaran bagi organizer adalah lokasi. So biasanya lokasi adalah di Dataran Merdeka tapi ada renovation. So kali ni dia dah tukar. Untuk finishing line kita dah tahu dekat Stadium Merdeka. So best juga bila dah habis lari, kita celebrate dalam stadium. Untuk starting line ataupun flag off, belum tahu lagi. Tapi dia kata dekat Kuala Lumpur City Centre. Bukan KLCC. So, kita nantikan update seterusnya. Dari segi kapasiti, 42,000 pelari. So, untuk FM, 12,700. HM, 13,300. 10km, 11,000. 5km, 4,500. Dan untuk Kids Dash, hanya 500. Bagi pendaftaran, so untuk priority registration dah start hari ni 17 April sampailah 21 April. So korang kena check lah dekat website KL Marathon, korang layak tak untuk register sebagai priority. Macam aku tak dapat. So untuk orang awam macam aku ni, kita akan registration akan bermula pada 22 April sampailah 31 Julai. Tapi biasanya memang sekejap sajalah dah sold out. So kita kena ready battle pada 22 April nanti. Penaja utama masih Standard Chartered sampailah 2028. Kita ada penaja baru iaitu ASIC untuk penaja emas dan juga Pantai Hospital Kuala Lumpur. So HM dia akan namakan sebagai ASIC Half Marathon dan 10km dia namanya Pantai Hospital 10km. So ada dua kategori baru, satu Youth Stage Challenge dan juga satu lagi Run Club Challenge. Ni invitation only untuk kelab-kelab running yang memang popular lah. Macam Kelana Jaya Run Club, Kuching Gebuk Runners, Win Runners dan juga lain-lain. Untuk flag off, FM 3.30 pagi, Half Marathon 4.45 pagi, 10km 6 pagi, 5km 7.45 pagi, 800 meter 10 pagi, 2km 10.20 pagi. Okay. So ada juga baggage services dekat start venue. So dekat flag off tu, dan nanti dia akan bawa dekat finishing line. So yang tu ada charge RM10. So untuk aku tahun ni insyaAllah aku akan register half marathon saja. Tahun depan baru aku nak masuk balik FM. So macam mana korang? Apa pendapat korang tentang update ini? Dan korang nak register event yang mana? Sila komen di bawah. Follow TV Kacak, share dengan kawan-kawan.